Pernahkah anda terfikir, mengapa rakan anda yang paling bijak, yang mampu menyelesaikan persamaan kuantum di atas kertas tisu, seringkali kelihatan seperti tidak mampu menyelesaikan kehidupan mereka sendiri? Mereka boleh membahaskan falsafah eksistensial, tetapi tidak boleh memutuskan jenama bijirin sarapan yang hendak dibeli. Ini adalah paradoks si genius. Satu fenomena di mana aset terbesar anda, minda anda yang tajam, menjadi musuh ketat anda. Jika anda pernah rasa tersekat dalam fikiran sendiri, video ini untuk anda. Kita akan kupas mengapa orang bijak cenderung untuk sabotaj diri. Pertama sekali, kelumpuhan analisis. Analisis paralisis. Orang biasa melihat dua pilihan, A atau B. Mereka pilih satu dan teruskan hidup. Orang yang sangat pintar pula melihat A dan B. Kemudian, mereka melihat A sungguh, A2, B hulungan A, B hulu B. Setiap pilihan dianalisis untuk 17 hasil yang mungkin, termasuk kemungkinan serangan zombie. Akhirnya, tiada keputusan dibuat. Peluang terlepas. Otak yang sepatutnya menjadi enjin roket kini menjadi sauh yang berat. Kedua, ekspektasi yang tidak realistik. Sejak kecil, anda dilabel si bijak. Guru puji anda. Ibu bapa bangga dengan anda. Anda adalah harapan keluarga. Tekanan ini mencipta ketakutan yang melumpuhkan. Takut akan kegagalan. Bagi kebanyakan orang, gagal itu proses belajar. Bagi anda, gagal itu bukti bahawa anda seorang penipu. Maka, anda lebih rela tidak mencuba daripada mencuba dan berisiko gagal. Ini adalah sabotaj diri dalam bentuknya yang paling tulen. Ketiga, sindrom penyamar, imposter syndrome. Anda mungkin ada PhD dari universiti terkemuka, tetapi di dalam hati, anda rasa anda hanya bernasib baik. Setiap pujian terasa seperti satu pembohongan. Anda hanya menunggu masa untuk kantoi. Rasa tidak layak ini membuatkan anda bekerja lebih keras. Bukan untuk berjaya, tetapi untuk mengelak daripada didedahkan. Ia meletihkan. Ia membunuh kreativiti dan ia menghalang anda daripada benar-benar menikmati kejayaan anda. Keempat, kebosanan eksistensial. Apabila minda anda sentiasa berjalan pada kelajuan 1 kating kilometer sejam, dunia biasa kelihatan perlahan dan membosankan. Anda mendambakan cabaran intelektual, perbualan yang mendalam. Tetapi yang anda dapat selalunya hanyalah perbualan kosong tentang cuaca. Rasa keterasingan ini boleh membawa kepada tingkah laku yang merosakkan sebagai cara untuk merasak sesuatu, apa sahaja. Kelima, kecerdasan emosi, EQ yang rendah. Anda mungkin boleh faham teori termodinamik tetapi tidak faham mengapa pasangan anda marah. Anda cuba memikirkan emosi seolah-olah ia satu masalah logik yang perlu diselesaikan, bukannya dialami. Ini membawa kepada hubungan yang tegang, salah faham dan kesunyian yang mendalam walaupun dikelilingi orang. Jadi, apa yang perlu kita buat? Adakah kita ditakdirkan untuk sengsara dalam kehebatan kita? Tidak semestinya. Kuncinya ialah belajar untuk menguruskan minda anda, bukan dikawal olehnya. Langkah pertama, amalkan prinsip cukup baik. Dunia tidak akan berakhir jika anda memilih jenama kopi yang suboptima. Buat keputusan dan teruskan. Fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Selesai adalah lebih baik daripada sempurna. Langkah kedua, tetapkan had masa untuk berfikir. Beri diri anda 10 minit untuk risau tentang satu email. Selepas 10 minit, anda mesti hantar. Tidak kira apa. Ini melatih otak anda untuk menjadi lebih cekap dan mengelakkan ia daripada terperangkap dalam gelung analisis yang tidak berkesudahan. Langkah ketiga, pisahkan identiti anda daripada intelek anda. Anda bukan sekadar otak anda. Anda adalah seorang rakan, seorang anak, seorang peminat seni atau seorang tukang masak yang teruk. Lakukan aktiviti yang tidak memerlukan analisis mendalam. Berkebun, berlari, menari. Sambung semula dengan badan anda. Langkah keempat, bingkai semula kegagalan. Setiap kesilapan bukanlah satu dakwaan terhadap kecerdasan anda. Ia adalah satu titik data. Kumpul data, belajar, ulang. Inilah cara inovasi berlaku, inilah cara pertumbuhan berlaku. Langkah kelima, bina kecerdasan emosi anda.
Belajar untuk menamakan emosi anda. Saya rasa cemas. Bukan situasi ini tidak logik. Dengar lebih banyak daripada bercakap. Tanya soalan. Cuba fahami perspektif orang lain tanpa menghakiminya serta-merta. Akhir sekali, ingatlah, kecerdasan anda adalah satu alat yang hebat. Ia seperti pisau yang sangat tajam. Anda boleh menggunakannya untuk mencipta karya agung atau anda boleh mencederakan diri sendiri jika tidak berhati-hati. Belajarlah untuk menggunakannya dengan bijak. Belajarlah untuk meletakkannya apabila anda tidak memerlukannya, kerana kadang-kadang jawapan yang paling bijak bukanlah jawapan yang kompleks, tetapi kesunyian, penerimaan dan keberanian untuk hanya menjadi